Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum. Saya Atira dari Al-Mutahidah Education Group. Sekarang kita berada di Surau Al-Hidayah bersempena Karnival Maulidur Rasul. So hari ini kita ada kesempatan sikit untuk interview dengan adik ini. So hari ini kita akan main quiz berlatar belakang kisah Nabi Muhammad SAW. So kita hari ini bersama dengan adik bernama Muhammad Syami Firash. Panggil? Syami. Syahmi. So kita bersama dengan adik Syahmi. So adik Syahmi, saya buka ni. Awak pick random, okey? Okey. Okey, awak ambil satu. Bagaimanakah cara Nabi Muhammad SAW melayan kanak-kanak? Okey, macam mana cara Nabi Muhammad SAW melayan kanak-kanak? Dengan penuh kasih sayang dan membahagiakan kanak-kanak. Alhamdulillah, adik dapat satu markah. Okey, kita ambil yang kedua. Apakah nama ayah Nabi Muhammad SAW? Abdullah bin Abdul Muttalib. Okey, so jawapan yang betul tadi Abdullah bin Abdul Muttalib. Pilih yang ketiga. So pilih. Apakah makanan kegemaran Nabi Muhammad SAW? Apa dia? Kurma. Alhamdulillah. Dia dapat jawab. So kita ambil yang terakhir. Okey, baca. Apakah pengajaran utama yang kita boleh ambil daripada kehidupan Nabi Muhammad SAW? Apa dia, adik? Meniru kehidupan Nabi Muhammad dan sunat-sunatnya. Alhamdulillah. So berakhirlah kuis bersama dengan adik Syahmi kita. So akhir sekali marilah kita mengingati Nabi Muhammad SAW dan pengorbanan Nabi selama ni. So akhir sekali apa yang perlu kita buat untuk menyayangi Nabi Muhammad? Kita kena bersalawat. So macam mana bersalawat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. So sekian, terima kasih. Bye.